السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللغة العربية للصف السادس. في أي فرقة تشترك؟ مهارة القراءة. في مدرستي نواد كثيرة مثل نادي الشطرنج فصله، ونادي كرة الشبكة، ونادي كرة القدم وغيرها نقطة. Di sekolah saya ada banyak kelab seperti kelab catur, kelab bola jaring dan kelab bola sepak dan sebagainya. ينضم إلى النادي تلاميذ وتلميذات فصله هم من الصف الثالث حتى الصف السادس نقطة. ينضم yang menyertai ke dalam kelab ini adalah terdiri dari murid-murid lelaki dan murid-murid perempuan. Mereka daripada kelas tahun 3 sehinggalah tahun 6. انضممت إلى نادي الشطرنج منذ الصف الثالث نقطة. Saya telah menyertai ke dalam kelab catur ini semenjak daripada tahun 3. الآن فصله أنا الرئيسة السابعة للنادي نقطة. Sekarang saya merupakan ketua yang ke-7 bagi kelab. في الاجتماع نخطط عقد مسابقات الشطرنج داخل المدرسة وخارجها نقطة. Dalam mesyuarat kami telah merancang satu pertandingan catur dalam sekolah dan di peringkat luar daripada sekolah. Maharatul kitabah. Jadi hari ini murid kena salin semula karangan tadi ke dalam buku tulis. Yang penting ada hari Al-Jumu'ah, hari Jumaat hari ini. Al-Lughatul Arabiyyah, ada subjek iaitu bahasa Arab, dan ada tarikh tauqi'. Syukran jazilan wa ila al-liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.